Okey, raja di bawah menunjukkan panjang bekas yang lebih kecil diberikan. Okey, yang tadi itulah. Okey, so ni panjangnya 20. Okey. Lebar sama panjangnya. Lebar berkaitan sama panjangnya. Okey, sama 20. Dan tingginya separuh daripada lebarnya. Separuh lebar. Separuh 20, 10. Oh, cari isi padu. Jadi, formulanya ialah panjang darab lebar darab tinggi. So, panjangnya 20, lebarnya 20, tingginya separuh dari 20, 10. 20 kali 20, 400. 400 kali 10, 410. 410. Bukan 410. 410. Maksudnya ialah 4,000 lah. Gitu. So, dia punya unitnya cm padu. Okey? Ni soalan tak ada masalah ni. Okey. Itu saja. Okey, dah tamat. Alhamdulillah.